Tahun lepas 2024, pihak MQA telah pun berjaya melaksanakan satu persidangan ataupun satu forum yang kita kenali sebagai Presidential Forum sempena Seminar Antarabangsa MQA di Kuching. Dan sambutan yang telah diberikan oleh Presiden Badan Akreditasi Dunia pada tahun lepas amat memberangsangkan, dan lanjutan daripada sambutan tersebut, pihak MQA telah pun membuat keputusan untuk mengadakan dialog ataupun forum yang sama untuk tahun 2025 ini. Justru atas inisiatif yang telah dilaksanakan oleh pihak MQA dengan kerjasama agensi-agensi lain dan juga badan-badan lain, pada tahun ini kami telah berjaya mengumpulkan hampir 21 buah negara untuk sama-sama membincangkan hal-hal yang berkaitan dengan akreditasi dan juga kualiti pendidikan tinggi. Justru pada tahun ini, President Forum akan diadakan pada 30 Oktober 2025 jam 5 hingga 7 petang bertempat di Lee Meridian, di mana pada tahun ini President Forum akan dipengerusikan sekali lagi oleh Yang Berhormat Datuk Seri Diraja Dr. Zabri Abdul Kadir, Menteri Pendidikan Tinggi Malaysia, bersama-sama dengan delegasi kita daripada 21 buah negara. Dan kita mengharapkan dialog ataupun forum yang akan berlaku pada 30 hari bulan Oktober ini akan memberikan hasil ataupun impak yang besar kepada pendidikan tinggi negara dan juga kepada landscape pendidikan tinggi di seluruh dunia. Kerana dalam dialog ini kita dapati delegasi ataupun ketua-ketua badan akreditasi dunia bersama-sama dengan ambassador masing-masing akan berkumpul di Lee Meridian Hotel Putrajaya untuk sama-sama berdialog, berforum dengan YB Menteri kita untuk melihat bagaimanakah realiti situasi pendidikan tinggi negara di masa akan datang. Kerana kita sedar bahawa pendidikan tinggi ini bersifat dinamik, sentiasa berubah dari masa ke semasa. Justru dengan adanya forum antarabangsa seperti ini, kita dapat belajar di antara satu sama lain. Kita dapat mendengar pandangan-pandangan daripada badan-badan ataupun akreditasi antarabangsa lain, dan dari situ kita dapat merumuskan ataupun merangka apakah way forward ataupun pelan jangka panjang dalam negara kita untuk memastikan Malaysia sentiasa menjadi tempat rujukan negara-negara luar mengenai pendidikan tinggi negara. Justru secara langsung ataupun tidak langsung, hasrat YBM kita untuk menjadikan Malaysia sebagai hub pendidikan global akan menjadi realiti. Jadi kita mengharapkan President Forum ini akan berlangsung dengan jayanya, dan kita mengharapkan kejayaan yang akan kita tempah melalui President Forum ini sama seperti mana berjayanya Malaysia menganjurkan persidangan ASEAN baru-baru ini. Jadi sama-sama kita berdoa agar MQA sentiasa cemerlang untuk menerajui kualiti pendidikan tinggi negara di tahap yang terbaik, agar kita mampu untuk menjadi sumber rujukan pada badan akreditasi dunia sekaligus mampu untuk muncul sebagai hub pendidikan tinggi global di masa yang akan datang.